Gesaan Malaysia agar masyarakat antarabangsa bertindak tegas dan konsisten dalam menangani pembunuhan beramai-ramai di Gaza merupakan saranan yang tepat terutama dalam peranan sebagai pengerusi ASEAN tahun ini. Penganalisis hubungan antarabangsa UiTM, Dr. Mazlan Cik Suh menegaskan masyarakat antarabangsa seharusnya tidak lagi berretorik atau sekadar bercakap. Sebaliknya, perlu mengambil langkah secara konkret dan kolektif. Tetapi saya melihat bahawa aspek-aspek gencatan ke ekonomi ataupun kata desakan-desakan keras daripada masyarakat sivil dan juga NGO seluruh dunia serta tindakan-tindakan daripada segi keadilan di Mahkamah Jenayah Keadilan Antarabangsa mungkin antara perkara yang mungkin dapat dilihat dan juga dapat dilaksanakan. Jadi saya sekali lagi amat menyokong penuh terhadap kenyataan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri, dan saya harap seluruh masyarakat antarabangsa bersama-sama dengan gesaan ini semoga kita berdoa keadilan akan terus dapat dicapai di bumi Palestin. Menurutnya, meskipun usaha untuk mencapai gencatan senjata telah dilakukan tetapi ia tidak mencukupi kerana Israel sering mencabulinya. Perdana Menteri dalam ucapan khasnya pada dialog Shangri-La di Singapura menegaskan skala kemusnahan secara terang-terangan di Gaza tidak mengindahkan norma kemanusiaan dan kegagalan institusi global dalam menangani konflik tersebut menuntut lebih daripada sekadar luahan simpati.